Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni ada sebiji kereta wajah ya. Kereta ni datang daripada Sarawak. Dia angkat naik kapal, import datang ke MMC Garage. Terima kasih banyak-banyak kawan support untuk orang Sabah-Sabah yang Sarawak. Okey, kereta ni datang pasal nak buat restore lah. Sebab kereta dah lama, enjin pun dah bunyi kasar, control bearing semua kasar bunyi. So, owner minta overhaul enjin dengan overhaul gearbox dengan restore balik. Engine bay dia mau cat semualah. Jom tengok condition kereta. Kereta condition macam ni. Engine bay memang sudah ada warna tapi owner minta yang candy purple lah, candy purple. Condition engine tak nampak leaking sangat lah, tapi kasar, bunyi dia kasar. Jadi kena buat balik lah, kereta auto lah. Tengok Black Adam dah semangat dah buat kerja projek ni. Okay, engine dah keluar, engine bay memang nampak teruk lah. Leaking sangat engine, berkeladap pasir. Jadi semua kena cuci lah. Engine kita sudah gantung, engine nampak memang macam ni lah condition. Tak ada leaking sangat tapi tengok dah memang bunyi kasar lah engine ni. Drive shaft oil seal pun bocor, gearbox pun bocor. Drive shaft cover koyak, kena grease lagi. Dia macam ni lah engine. Dalaman engine tengok ini semua punca lewat tukar minyak hitam lah, memang jadi macam ni. Timing cover, lepas tu water pump, piston. Tengok head gasket masih metal gasket lagi, piston tengok berlubang semua, bercala lah. Tengok semua dah makan kena ribuk balik. Piston pun ada goyang sikit. Sikit lah, tak ada banyak sangat tapi kita tukar jugalah piston. Sebab baru dapat compression cantik. Jadi kita tukar piston. Okey, engine bay kami dah cuci ya. Tengok, body-body semua kita sudah cuci bersih. Sekarang tinggal nak kemas-kemas barang semua, buka dulu, bumper, fender semua buka. Lepas tu nak hantar pergi cat lah warna suspense. Okey, barang-barang kereta ni semua kita sudah buka. Anda boleh nampak sini, bawah axle, lower arm semua kita sudah turun. Steering rack apa semua, bonnet dengan engine bay mau cat sekali lah. Fender semua kita sudah buka. Okey, hari ni kita bermula gosok body lah. Tengok anda semua dah gosok bersih semua. Cuma bonnet lah. Bonnet ni sudah ada yang stiker ni kan. Kita kena buka dia punya span. Memang sakit tangan guys. Jadi kita undercoat dululah. Undercoat ni untuk warna candy ya. Untuk warna candy. Bonnet tengok semua kita sudah ikut undercoat. Lepas tu engine bay lah. Sekarang kita spray engine. Okay, engine bay kita sudah spray ya. Candy purple guys. Warna candy purple. Dah boleh nampak sini. Tu memang terbaik lah warna. Dah boleh nampak sini tengok. Layer memang kita bagi 4 layer. 4 layer. Memang solid. Boleh nampak sini. Memang terbaik dia punya kerja ni. Okay. Right end guys. Right end kita pakai Jepun punya. Barang 3x5. Barang ni kualiti dia anda semua tahulah macam mana dia punya kualiti kan. Tire end sama juga. Saya pakai 3x5 Jepun. Barang ni memang padu lah. Okay, steering rack Bush. Kita pakai silikon. Dash cover. Tire end dash cover kita pakai OEM lah. Okay, brake shower kita dah spray. Tapi dia punya master pump kurang cantik. Master pump ni dia original lah, kurang cantik. Tapi saya sudah order pakai Japan juga. Dia nama Sam Japan. Ni kita pakai baru lah. Okay, adjustable lah. Owner dah siap beli adjustable lah. Adjustable kita pakai 20 step. HWL. Boleh nampak sini. Owner dah siap order. HWL. Harga 2,000 lebih ni. Okay, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Hari ni kita bermula nak pasang enjin. Okay, ini barang-barang dia semua kita sudah sedia. Water jacket semua kita pakai copper. Ni crankshaft semua kita sudah polish. Piston ring semua kita pakai Japan guys, macam biasa juga. Dia punya skru semua kita sudah celup. Ni dia punya barang lah, timing belt, guido, overhaul set, plug, water pump, intake, oil pump kita sudah servis, alternator, dia punya besi bracket semua kita sudah celup. Ini semua owner minta lah. Owner minta jadi kita buat. Jadi siapa-siapa nak buat overhaul ke apa ke, anda request nak buat warna macam ni, baru kita boleh buat. Dia ada warna gold ada, warna silver ada, macam-macam lah. Tengok terpulang pada minat owner lah. Okay, jom kita pasang. Okay, main bearing semua baru guys, semua baru. Crank semua sudah polish. Okay, masuk.
Okay, fitting memang terbaik ya. Tengok halus je dia pusing. Memang mantap fitting dia. Okay guys, piston anda boleh nampak sini guys. Memang tulis Japan Pak piston semua Japan. Ni. Pak piston semua baru. Steering sekali. Oisam kami dah pasang skru semua kita dah pakai celup punya lah. Oil pump pun kita sudah naik. Okay. So water jacket kita sudah pakai copper. Piston pak baru guys. Dah boleh nampak 0.50 water pump semua sudah pasang. Alternator, oil pump semua inilah. Water jacket semua dah siap. Tinggal nak masuk head. Okay, dah sedia untuk nak pasang head apa semua. Okay, ini water pipe besi water pipe besi belakangnya kita sudah tukar baru Tengok, kita sudah hantar machineering, kita sudah pump. Head sudah cukup bersih Tengok, semua kita sudah cuci. Yang bahagian bawah semua dah sudah nampak kan. So macam inilah. So barang-barang semua dah sedia, kita boleh pasang. Head kita sudah pasang. Water besi pipe water besi pipe kita sudah tukar baru. Jadi ini thermostat rumah guys. Thermostat rumah kita tukar barulah. Sebab lama punya dah reput. Kita tukar baru. Sekali sudah ada pipe ini. Yang pipe ini. Okey. Rumah housing thermostat dah pasang. Yang ni thermostat kita pakai yang Mitsubishi punya 76 suhu. Anda boleh nampak sini. Okey. Intake kami dah pasang. Bahagian alternator. Timing bell Guido guys. Ni ada 3 tahun warranty. So macam inilah. Black dah tengah setting. Bearing semua baru. Macam ni. Okey guys. Also semua kita pakai Samco lepas tu water temp switch pun kita sudah tukar. Japan quality Okey, crank sensor guys. Pakai Mitsubishi Tengok crank sensor original, memang Mitsubishi punya. Ni QC check semua sudah ada. Lepas tu timing bell cover, up cover dengan low cover kita tukar. Kerana tengok low cover semua sudah pecah. Jadi kita tukar barulah satu set. Okey, dah siap pasang. Ini kami ada marking ni dia punya crank sensor baru. Tinggal nak pasang cover je lah. Okey, ini gearbox asal abang lah. Masalah saya tukar gearbox ni. Okey, ini skru kan. Skru yang kita buka ni, yang buang minyak. Sebelum ni tak tahu orang siapa lah. Dia orang pakai ikat sampai you punya housing gearbox ni dah patah, dia ada crack. Dia sudah ada crack. Bila saya datang saya punya bengkel, saya tengok sini dia orang sapu satu gam kasih sumbat. Jadi itu minyak tak boleh keluar. Jadi saya korek keluar tu gam, saya mau buka di skru, saya tengok ada crack. Sinilah bawah. Okey, abang nampak sini. Saya turun you punya gearbox, saya letak dekat bawah. Dia semua melilih. Siapa tahu dia orang sudah letak gam. Ni nampak gam. Ni gam lah dia. Jadi dia ada sini satu crack. Abang boleh nampak tak halus-halus punya crack. Nampak tu crack. Ni dia punya crack. Jadi gearbox ni sudah pecah. Dia akan melilih minyak daripada sini. Kita tengok gearbox awal semua basah. Jadi gearbox ni saya tak boleh overhaul. Saya order satu Recon punya gearbox. Gearbox Recon. Ini gearbox Recon. Ada warranty juga. Ini dah siap overhaul dah. Ini dah siap overhaul. Dia dah ada marking apa semua. Dia ada warranty. So jadi ini semua okey lah. Boleh. Okey, jadi you punya gearbox Recon ni saya sudah spray. Kami ada tulis dia ada warranty 6 bulan Gearbox ni kita ada bagi Recon warranty 6 bulan. Enjin semua dah siap. Tinggal nak masuk gearbox. Lepas tu kereta engine bay sudah cat, masuk dekat sini baru kita naik enjin. Okey guys, enjin dah siap masuk dekat engine bay tapi memang minggu ni sangat busy lah guys. That's why lambat sikit. Okey, enjin semua kita sudah restore balik. Anda boleh nampak enjin dia Valve cover dia minta warna kuning. Dia minta warna kuning. Gearbox semua kita sudah buat. Piping-piping semua sudah celup skru dia. Condition macam ni lah guys. Engine mounting satu set kita tukar guys. Tengok. Provision baru punya. 1 tahun warranty ada. Lepas ni saya kena susun dia punya wiring lah. Okey. Okey, terima kasih follower-follower MMC Garage. Yang support kami MMC Garage. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Saya nak habiskan kereta ni tak cukuplah 10 minit video sebab TikTok ni boleh upload 10 minit saja kan. Okey, saya mungkin bersambung lagi video part 2 lah. Thank you. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage. Peace.